my very own pineapple. Fresh from the garden. Salam sejahtera semua. Hari ini akak nak tunjukkan kepada penonton semua alat-alat yang digunakan untuk mengupas kulit nanas sebelum nanas itu dimakan. Pertama, kita perlu sediakan beg plastik ini. Kegunaannya nanti untuk kita simpan kulit-kulit nanas yang tidak boleh dimakan, yang kita nak jadikan kompos nanti. Okay? Buat beg plastik yang agak besar sebab nanas agak besar. Okay, kita sediakan dahulu, letak di tepi. Kemudian kita sediakan pinggan, okay, pinggan yang bersih untuk kita letak nanas kita yang telah dipotong nanti. Seterusnya ialah pisau, sebuah pisau yang tajam dan bersih. Okay, pisau yang tajam dan bersih. Dari sini, dan sekali chopping board, chopping board yang bersih, Okay. Kita nak jaga kesihatan dan menjamin kualiti nanas yang kita potong nanti. Bagaimana kita hendak menyediakan makanan yang berhasil dari kebun sendiri, yaitu nanas. Inilah rupa nanas yang telah dipetik dari kebun, fresh. Okay. Kita sediakan tempat untuk mengupas kulit nanas ini. Kita buang dulu crown ini. Dia crown, kita potong, kita ketepikan supaya ini tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan. Oh, kita buka ni. Okay. Ramai yang tak tahu macam mana nak dapatkan isi nanas yang mereka tahu makan terus ada. Inilah caranya. Kita kupas dulu kulit nanas ini yang sampai ke langkah yang terakhir, di langkah yang ketiga untuk membersihkan kulit nanas ni. Okay. Kalau kita buat jus, ada orang tak buang ni, tapi akak lebih suka dibuang lah. So inilah hasilnya nanas tadi yang telah kita kupas dan kita bersihkan. Dan kita nak buang bahagian ni pula, kita potong kat sini. Ya, inilah rupanya. Tengok, kemaskan, buang lagi bahagian ni. Okay. Kita cuci dulu. Kita nak bersihkan nanas ni. Okay. Kita nak pastikan nanas ini bersih dari kotoran tadi. Kita bersihkan guna air. Guna air. Tempat yang bersih. Sekarang dalam langkah untuk kita potong ataupun kerat isi nanas ini sebelum disajikan untuk dimakan oleh ahli keluarga kita. Kita sediakan pisau yang bersih. Pisau yang bersih. Kita letakkan nanas ini di atas chopping board yang bersih. Ini nanas yang telah dibersihkan tadi.
karena nanas ini agak besar, kita akan potong yang setengah dahulu. Oke, kita potong. Lah, nanas ini, ya. Oke, ini ialah nanas yang telah kita potong. Kita tepikan sebahagian ini. Oke, ini nanas yang telah dipotong dan bahagian tengah ini agak keras, ya, agak keras. Dan ada orang tak suka makan bahagian yang keras ini, kita boleh buang. Tapi akak lebih suka makan semua ini kerana yang mengandungi zat-zat yang baik untuk kesihatan kita lah. Boleh potong ikut kesesuaian ataupun cita rasa kita sendiri lah. Kita boleh potong begini, kerat di sini, ya, kerat begini. Cuma ada saiz yang besar ataupun saiz kecil, itu terpulang lah. Potong. Dan setelah dipotong, ini sedia untuk dimakan. Potong untuk keselesaan kita. Yang telah dipotong, beginilah hasilnya. Okay. Nampak cantik. Dan kemas. Okay. Sekejap. Nanas yang kita nak letak di ni. Di sini untuk dihidangkan. Jangan risau, tangan akak ni bersih, kompon bersih. Itu satu cara yang seterusnya, kita potong setengah di sini oleh kerana nanas ini agak besar. Kita boleh potong begini juga. Agak besar kan? Oleh kerana si nanas ni memang besar lah saiz tu tadi. Ada orang tak suka makan bahagian tengah ini, kita buang. Kita boleh potong. Okey, ini dah kerat lagi. Kita boleh kerat pada saiz yang lebih kecil seperti ini. Sekali suap lah maksudnya. Sini. Ada orang gemar makan ini. Kita boleh juga hidangkan. Letak tepi. Kalau datuk abang suka lah makan ni. Untuk si saiz dia punya rahang katanya untuk senaman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah hasil nanas akak yang telah akak kupas dan potong dan sedia untuk dihidangkan kepada ahli keluarga saya yang sedang menunggu di ruang tamu tu. Okey, kita akan jumpa lagi untuk buah-buahan yang lain pada masa yang akan datang. Bye bye dan terima kasih kerana menonton. Bye.